Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Hari ini hari Rabu 19 Ogos. Mari kita bincangkan carta bagi pasangan euro dolar dan pound dolar serta kita akan cuba untuk menilai pergerakan seterusnya. Semalam euro didagangkan dalam julak sempit sebanyak 15 sehingga 20 pips. Euro berjaya meneruskan aliran menaik yang telah berlangsung sejak beberapa hari kebelakangan ini. Euro mengukuh disebabkan kelemahan dolar, bukannya kerana pertumbuhan aset berisiko. Pound Britain turut didagangkan dengan corak yang sama. Carta menunjukkan bahawa selepas data pengangguran United Kingdom yang lemah, penjual cuba menembusi sokongan pada 1.3525, namun usaha mereka gagal. Sokongan tersebut cukup kukuh untuk menahan tekanan. Oleh itu, pasangan pound dolar meneruskan aliran menaik. Data Amerika Syarikat gagal menarik perhatian pasaran. Pengeluaran perindustrian mencatatkan bacaan lebih rendah daripada jangkaan. Data permulaan pembinaan rumah juga lebih lemah berbanding konsensus dan mencatatkan penguncupan ketara pada Julai. Permit pembinaan rumah merupakan satu-satunya petunjuk yang menunjukkan pertumbuhan. Namun data ini tidak banyak mempengaruhi sentimen pasaran. Sekarang mari kita lihat kalender ekonomi untuk hari ini. United Kingdom akan menerbitkan data inflasi. CPI tahunan dijangka meningkat kepada 2.9% pada Julai selepas mencatatkan kenaikan 2.6% sebulan sebelumnya. Peningkatan inflasi menimbulkan masalah serius kepada Bank of England susulan data pengangguran terkini. Selain itu, pendapatan purata isi rumah Britain menurun akibat tekanan inflasi. Oleh itu, Bank of England berdepan dilema sama ada mahu menyokong pasaran buruh atau mengawal inflasi yang berkemungkinan kekal tinggi akibat krisis berterusan di Timur Tengah. Konflik ini sukar diselesaikan dalam masa terdekat. Dalam masa yang sama, inflasi tinggi akan menjadi faktor yang menyokong pengukuhan pound sterling. Walau bagaimanapun, data inflasi United Kingdom yang lemah akan menekan pound untuk sementara waktu, menyebabkan pasangan pound dolar mengalami pembetulan menurun. Presiden ECB Christine Lagarde akan menyampaikan ucapan hari ini. Pasaran juga akan menerima data baki akaun semasa dan CPI. CPI mungkin mencatatkan 2.9% pada Julai, manakala CPI teras mungkin berada pada 2.5%. Gambaran ini adalah baik bagi ECB susulan kenaikan kadar faedah baru-baru ini. Sekiranya data jauh lebih kukuh daripada ramalan, keadaan ini boleh mendorong pedagang membeli euro kerana ECB mungkin mempertimbangkan satu lagi langkah pengetatan moneteri dalam masa terdekat berikutan inflasi yang tinggi. Beralih kepada kalender Amerika Syarikat, FOMC akan menerbitkan minit mesyuaratnya malam ini. Kadar dana persekutuan dikekalkan pada mesyuarat dasar tersebut, namun tiga pembuat dasar mengundi untuk menaikkan kadar faedah. Sehubungan itu, pelabur akan meneliti minit mesyuarat bagi mencari petunjuk mengenai hala tuju dasar moneteri seterusnya. Nada yang cenderung kepada pengetatan dalam minit tersebut akan menyokong dolar sekaligus membolehkannya mengukuh berbanding euro dan pound sterling. Sekiranya kandungan minit mesyuarat menepati jangkaan, dolar Amerika Syarikat mungkin meneruskan penurunannya berbanding euro, pound Britain dan aset berisiko yang lain. Sekarang kita beralih kepada carta 1 jam. Paras untuk menjual pasangan euro dolar ialah 1.1598. Dengan false breakout pada paras ini dan pada 1.1613, kita boleh menjual instrumen tersebut dengan sasaran pada 1.1568, 1.1543 dan 1.1514. Seterusnya, saya akan merancang pembelian dengan mengambil kira lantunan sebanyak 25 sehingga 30 pips. Saya menjangkakan aktiviti pembelian yang kukuh pada 1.1543 dan 1.1568. Memandangkan potensi kenaikan jelas kelihatan, saya juga boleh menyasarkan paras 1.1645. Sekiranya paras itu dicapai, saya akan merancang untuk penjualan. Bagi pound Britain, saya akan cuba untuk menjual dari paras 1.3552 dan 1.3569. Sekiranya harga membentuk false breakout pada paras tersebut, kita mempunyai alasan untuk merancang penjualan. Semalam harga gagal menembusi kawasan ini.
Sasaran penurunan ialah 1.3499 dan 1.3475 iaitu kawasan yang akan saya pertimbangkan untuk pembelian dengan jangkaan lantunan sebanyak 25 sehingga 30 pips. Dalam keadaan ini, saya akan membuka pembelian pada 1.3499 dan 1.3524 dengan syarat berlaku false breakout. Kita perlu merancang pembelian sekiranya aliran menaik jelas kelihatan. Jika pembeli masih teragak-agak dan instrumen mencatatkan kenaikan yang stabil, kita boleh menjual pada 1.3588 dan 1.3608 ketika lantunan berlaku dengan mengambil kira pembetulan sebanyak 20 sehingga 25 pips. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjumpa lagi.